Okey, hari ini saya nak kongsikan seorang pesara, Tuan B. Beliau mengalihkan simpanan sebanyak RM137,000 ke dalam bentuk emas. Beliau memilih 8 keping 5 dinar dan 4 keping 10 dinar keluaran Pabigol. Jadi persoalannya Tuan Puan, kenapa Tuan B ni dia pilih emas berbanding biarkan duit tu ke dalam akaun bank? Jawapannya mudah je. Beliau ni sudah pencelik ilmu emas tau. Beliau faham duit sama ada dalam bentuk di kertas ataupun dalam akaun bank nilainya semakin lama semakin susut. Sebagai contoh, pada Jun 2024, nilai ringgit jatuh teruk tau ke paras RM4.80 berbanding $1 USD. Kejatuhan ini menyebabkan kadar inflasi meningkat, kuasa beli duit semakin rendah dan simpanan dalam bentuk wang semakin terhakis. Tapi emas ni lain sifatnya. Ia adalah aset yang ada appreciation value, nilainya makin naik dalam jangka masa panjang dan kuasa belinya kekal. Dengan emas Tuan Puan, simpanan bukan sahaja selamat tau, malah terpelihara daripada inflasi. So inilah sebabnya semakin ramai pesara dan mereka yang celik keuangan mula tukarkan sebahagian besar simpanan mereka kepada emas. Ia bukan soal minat tau, tapi soal melindungi kekayaan yang sudah terkumpul seumur hidup. Jadi, kalau anda nak mula simpanan emas dengan cara yang betul, murah dan patut syariah, boleh rujuk di pin video saya untuk saya bantu anda langkah-langkah daftar akaun emas Pabigol. Saya akan bimbing anda langkah-langkah untuk mula menyimpan emas dengan betul.